So, seperti mana yang semua orang tahu, untuk Alphard ni ada 4 spek kan? Tapi sekarang kita nak cari perbezaan antara Alphard X dan juga Alphard SC. So, untuk bahagian depan, perbezaan dia, untuk Alphard X ni, dia ada front bumper yang kecil dekat bahagian fog lamp. SC pula, dia ada front bumper yang tinggi. Untuk Alphard X pula, ada 2 LED. Alphard SC, kita ada 3 LED, cornering light dan signal sequential light. Interior untuk Alphard X, kita ada push start button, multifunction steering, dah lengkap dengan Toyota safety feature serta ada cruise control. Kita pun ada lane tracing assist dan juga auto high beam serta button untuk power door. Bahagian tengah kita ada infotainment touchscreen. Lepas tu dekat dia punya bahagian kerusi ni dia colour warna cream. Dah ada juga console box dan juga dekat bahagian belakang sama colour warna cream. Ada 8 seater fabric seat. Dah ada sekali dengan ambient light. Boleh tukar-tukar warna. Untuk bahagian lampu, design dia sama je. Untuk Alphard X, dekat bahagian belakang korang boleh tengok yang ni dia punya ruangan bahagian bonnet. Overall untuk Alphard X memang sangat sesuai. Alphard SC dah menggunakan dual tone rim, colour silver dan colour warna hitam. Dekat bahagian dalam dah ada push start button macam biasa, auto high beam button power door, analog meter serta multifunction steering, lengkap dengan Toyota safety feature. Infotainment system touchscreen. Kat bahagian tengah dia ada console box yang besar, boleh jadi sebagai armrest juga. Untuk kerusi ni dia adalah kerusi power seat, ventilation seat. Dekat bahagian driver dah ada memory seat. Kalau dekat bahagian belakang pun power seat juga, dah ada siap sekali dengan leg rest dan ada armrest. Tapi untuk armrest ni tak boleh alihkan. Button dia korang boleh pakai untuk adjust kerusi kat bahagian sini. Ni pula dia punya angle dekat bahagian belakang, siap sekali dengan ambient light. Kalau korang tengok bahagian belakang dia lebih kurang sama sahaja. So, kalau korang berminat dengan Alphard X ataupun SC, boleh contact kita sekarang.